Allah Tuhanku, aku ingin luahkan segala apa yang aku rasa. Setiap kali aku ingin jauhimu, segala apa yang aku rasa. Setiap rasa sedih menghantui diriku, hidupku bagai tiada arah tuju. Hatiku rasa pedihku tak berdaya. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu Allah. Namun apa yang ku lakukan, dosa lalu menghantui. Ku tak mau jatuh kembali, aku tak tahan lagi. Ampuni aku ya Allah. Allah Tuhanku, aku ingin luahkan segala yang terbuku di hati. Setiap kali aku mendekatimu, rasa tenang menyelubungi diri, bahagia tak mampu ku ungkapi. Ku ingin selamanya mendekatimu. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu Allah. Namun apa yang ku takuti, dosa lalu menghantui. Ku tak mau jatuh kembali, aku tak tahan lagi. Ampuni aku ya Allah. Allah Tuhanku, aku sering menipu. Ku kata ku cintai dirimu, tetapi aku masih lagi lukaimu. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu Allah. Namun apa yang ku takuti, dosa lalu menghantui. Ku tak mau jatuh kembali, aku tak tahan lagi. Ku cintaimu Allah, ku rinduimu Allah. Ku ingin kembali padamu. Waktu itu kau masih di sisiku, engkaulah yang sering bimbing diriku. Andai ku jatuh engkau hulur tanganmu, andai ku lemah kau pimpin tanganku. Namun mengapa kini teman, kau semakin lama semakin menjauh dariku. Tak seperti dulu, dahulu kau yang menegurku, kini kau pula yang jatuh dalam dosa itu. Tanpa rasa pilu, kadang aku butuh melihatmu. Mengapa engkau jadi sebegitu? Apa yang membuatkan engkau memilih jalan itu, oh temanku? Dengarilah luahanku, dosa itu membuatkan engkau semakin pedih dan kau terhimpit. Dengan dosa itu kau tersiksa, terpenjara resah dan gelisah.
Hingga kini ku fikirkan dirimu, hingga kini ku berdoa untukmu. Engkaulah yang telah menyelamatkan diriku, kaulah yang menegurku untuk kembali. Namun mengapa kini teman, kau semakin lama semakin menjauh dariku? Tak seperti dulu, dahulu kau yang menegurku, kini kau pula yang jatuh dalam dosa itu tanpa rasa pilu. Kadang aku buntu melihat dirimu, mengapa engkau jadi sebegitu? Apa yang membuatkan engkau memilih jalan itu, temanku? Dengarilah luahanku, dosa itu membuatkan engkau semakin pedih dan kau terimpit. Dengan dosa itu kau tersiksa, terpenjara resah dan gelisah. Ku mengharap kau seperti dulu, ku mahu bersamamu selamanya. Jangan dikau terpedaya dengan dosa, kembalilah ku merayu padamu. Dosa itu membuatkan engkau semakin pedih dan kau terhimpit. Dengan dosa itu kau tersiksa, terpenjara resah dan gelisah. Dosa itu membuatkan engkau semakin pedih dan kau terhimpit. Dengan dosa itu kau tersiksa, terpenjara resah dan gelisah. Ku merenungi segala dosa-dosaku, aku menghitung segala dosa-dosaku. Sungguh ia tidak terkira, sungguh ia tak terkata. Hidupku bagai hanyut, lubang ambing dengan dosa. Ku tidak tahan lagi hidup jauh darimu. Oh, ku tidak tahan lagi hidup dengan dosa. Ku rasa hina malu denganmu, segala apa yang ku laku. Ku tak berdaya lagi, engkau memahami. Ku merasa pilu melihat diri aku sendiri. Ku rasa sayu, hidupku tiada arah dan tujuan. Apa gunanya hidup ini andai kau murka kepadaku? Ku mula menyesali, ku nangisi dosa lalu. Tidak tahan lagi hidup jauh darimu. Ku tidak tahan lagi hidup dengan dosa. Ku rasa hina malu denganmu, segala apa yang ku laku. Ku tak berdaya lagi,
kau memahami. Bebaskan aku dari nafsuku, merdekakanku dari dosa noda. Ku rindu padamu Allah, bebaskanlah diriku. Tanpamu siapalah diriku ya Allah, siapa diriku? Ku damai kasih-Mu wahai Tuhanku, redha-Mu Allah Tuhanku. Ku tidak tahan lagi hidup jauh dari-Mu. Ku tidak tahan lagi hidup dengan dosa. Ku rasa hina malu denganmu segala apa yang ku laku. Tak berdaya lagi, ku mahu kembali. Bebaskan aku, bebaskan ku dari nafsuku, merdekakan dari dosa noda. Ku rindu padamu Allah, bebaskanlah diriku. Ku merenungi segala dosa-dosaku. Aku menghitung segala dosa-dosaku. Ketika itu ku teringatkan mengenai pengorbanan. Betapa kau menyayang, betapa kau cinta sering menangis untukku, kau sering berjuang untukku. Kadang kau bersentuh mata, kau tidur telinga, berharap bersamaku. Mengingat dirimu membuat hati aku sakit. Betapa kau menyintaiku, namun tak ku hargai segala jasamu. Ketika ini ku teringatkan mengenai pengorbananmu. Seringkali kau dihina, namun tak pernah sekali kau jemu. Betapa engkau bersungguh demi untukku. Kau tak mau kami disiksa, walau kau sendiri disiksa. Kadang kau dipukul musuh, kau terus mengharap bersamaku. Mengingat dirimu membuat hati aku sakit. Betapa kau menyintaiku, namun tak ku hargai. Andai dirimu kini berada di sisi
kau mahu bersama-samaku, ku juga mahu memelukmu, mendekap tubuh aku. Terlebih dahulu, selamat datang diucapkan kepada Dr. Fauzia binti Saad. InsyaAllah, saya akan menerangkan input program pada malam ini. Yang pertamanya, pada pukul kisah ini tentang aku yang sering menangis kerana aku berubah dan kembali. Ku bersungguh, ku menempuh, ku rempuh segala, meninggalkan kisah silamku itu. Oh yeah. Walau aku sering jatuh tersungkur, diriku marah tanpa jemu, perubahanku bukan untuk memuaskanmu. Andai dicemu, takkan berundur lagi. Perubahanku hanya kerana ilahi, demi cintanya ku mampu bertahan. Teman, dan seterusnya, kisah ini tentang aku yang sering mengeluh. Ku tak tetap pendirian, ku kabur. Ku menangis, ku terkapai, hampir ku mengalah, menerima ujian yang melanda. Oh yeah. Walau aku sering jatuh tersungkur, namun ku marah tanpa jemu. Perubahanku bukan untuk memuaskanmu. Andai dicemu, ku takkan berundur lagi. Perubahanku hanya kerana ilahi, demi cintanya ku mampu bertahan. Perubahan ini melangkah aku pergi, namun ku temui bahagia yang hakiki. Terus ku marah tanpa jemu. Hatiku sangat pedih memikirkan hal ini. Kadang ku rasa pening, tertekan putus asa. Mengapa oh temanku, kau pandangku begitu, memandang hina diriku, kena kesalahan yang pernah ku laku. Kelemahanku ini ku harap kau teguri, namun kau menjauhi. Aku keliru
tadi jelas tak, Doktor? Coba tanya dirimu, adakah kena kasih tak untuk menjatuhkanku dan kelemahanku? Suara kau teguh, kau menjauh dari aku, keliru apa yang kau mahu. Teman, cari kesiapanku, luka mula malukan aku. Aku keliru apa yang kau mahu. Ku harap kau teguh diri, aku yang kau menjauh dari aku, keliru apa yang kau mahu. Teman, cari kesiapanku, luka mula malukan aku. Aku keliru apa yang kau mahu. Apa yang kau mahu. Apa yang kau mahu. Mengapakah masih ada masa untuk diriku ketawa gembira? Mengapa masih ada waktu untuk berhalang-halang? Sedang dikau terus berjumpa, jiwaku terharu dengan dirimu. And I love you, I love you. Tangisanku untukmu, walau kataku temu. And I love you, I love you. Kau inspirasiku, hatiku bersamamu. Jangan ditahan berputus asa, karena syukur tersedia untukmu. Saudara, Mohon kerjasama daripada semua hadirin untuk membuka kamera dan mematikan atau meletakkan mikrofon anda dalam pengatur caraan senyap bagi mengelakkan daripada sebarang gangguan bunyi sepanjang program berlangsung. Kerjasama daripada para hadirin amatlah dihargai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Fauziah binti Muhammad Saad, penceramah program eksploitasi diskriminasi wanita Pedulikah Kita. Yang berusaha Saudara Muhammad Ridwan bin Osman, yang di-Pertua Persatuan Pendidikan Islam Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saudari Hana Nisrina binti Ahmad, pengarah program Konvensyen Sri Kandi Milenium. Seterusnya, barisan ahli jawatan kuasa pelaksana dan mahasiswa serta mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang diucapkan kepada semua ke program eksploitasi diskriminasi wanita Pedulikah Kita. Sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan Asmaul Husna terlebih dahulu.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Tetak buluh kajang 10, laksana dititing, kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati bengkel kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Izzuddin bin Muhammad Muzayyin. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله ودود
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri program Convention Sekandi Millennium KSM pada malam ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya barakah, dan disudahi dengan keampunan-Mu. Dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan, dan diakhiri dengan kecemerlangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, kami memohon kehadrat-Mu, semoga Engkau jadikan majlis ini sebagai satu wadah untuk kami bersatu padu, mengeratkan silaturahim, bekerjasama dan membantu dalam kalangan kami demi membangunkan negara dalam menghadapi alaf baru. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Izzuddin bin Muhammad Muzayyid atas pimpinan doa sebentar tadi. Kini, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Majlis kita pada hari ini diteruskan lagi dengan program Eksploitasi Diskriminasi Wanita, Pedulikah Kita? Para hadirin yang saya kasihi sekalian, sebelum saya menyerahkan sesi perkongsian kita pada hari ini, saya rasa ada eloknya jika kita terlebih dahulu mengenali secara ringkas latar belakang penceramah hebat kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Fauzia binti Muhammad Saad. Beliau merupakan pensyarah di Fakulti Pembangunan Manusia dan mempunyai kepakaran di dalam kesihatan mental. Pada 1995, beliau telah mendapat ijazah sarjana muda seni dengan kepujian kelas kedua di Universiti Putra Malaysia. Pada tahun 2002 pula, beliau mendapat ijazah sarjana bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia juga. Dan pada tahun 2014, beliau telah mendapat ijazah Doktor Falsafah di dalam Psikologi Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia dan kini beliau sedang berkhidmat di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris. Antara anugerah yang beliau telah capai adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 dan Sijil Penghargaan Perkhidmatan Cemerlang 2022. Itulah serba sedikit latar belakang tentang beliau yang dapat dikongsikan daripada saya dan selebihnya adalah lebih tepat disampaikan oleh Tuan Badan sendiri. Oleh itu, dengan segala hormatnya, saya serahkan majlis ini kepada beliau seterusnya memulakan sesi perkongsian kita pada malam ini. Majlis mempersilakan. Baik, Assalamualaikum kepada semua yang berusaha, pengurusi majlis dan semua ahli jawatan kuasa yang dikasihi sekalian dalam menjayakan program hari ini. Dan saya berudara daripada Kuantan, Swiss Bell Kuantan. So gambar saya agak blur sebab ialah suasana dalam hotel dan saya cuba sehabis baik untuk buat yang terbaik pada malam ini. Okay, kerana pihak jawatan kuasa telah lama meminta atau booking saya. Jadi saya committed untuk this committee to give the talk. Baik, nama saya Dr. Fauzia Muhammad Saad dan pengalaman saya dalam bidang kaunseling adalah selama 25 tahun. I'm a practitioner counselor. Okay. Sebelum ini saya daripada sekolah, kemudian politeknik, kemudian saya diupsi sebagai pensyarah dan dipinjamkan di pusat kaunseling selama 5 tahun sebagai pengarah pusat kaunseling. Dan saya popular apabila saya dah tak jadi pengarah, saya menjadi popular dan banyak persatuan memanggil saya untuk memberi ceramah.
Okay, so because of melihat komitmen daripada ahli jawatan kuasa, maka saya cuba sehabis baik to fulfill permintaan persatuan. Dan saya adalah aktivis sukarelawan. Saya sukarelawan dalam bidang kesihatan mental. Saya bergerak aktif dalam Rose to Rose. Rose to Rose ini adalah salah satu daripada pertubuhan IKRA Malaysia, salah satu daripada cabang-cabang daripada IKRA Malaysia. So kami bergerak aktif di kawasan Chowkit dan tujuan kami aktif di Chowkit itu adalah memberi pendidikan. So kami memberi pendidikan dan kami juga mengajar Al-Quran, dan kehadiran saya di kawasan Chowkit itu adalah untuk membantu. Saya buat klinik kaunseling percuma untuk warga Chowkit. Kalau kita kata Chowkit, Lorong Haji Taib tu banyak daripadanya adalah pelacur, gelandangan, peminta sedekah dan kawasan yang tinggal di flat di sekitar itulah, dan kita terlibat dalam mengajar mereka mengaji Quran, dan juga saya membantu mereka dari aspek kesihatan mental. Saya juga terlibat dengan orphan care. Orphan care ni adalah pusat perlindungan remaja yang hamil luar nikah, di mana saya akan memberi intervensi untuk membantu mereka lah apabila keluar setelah melahirkan bayi, dan membantu mereka untuk adoption lah. Anak-anak mereka akan diberi penjagaan. Kemudian saya juga terlibat dengan Perkim, dan saya adalah aktivis sukarelawan dalam bidang kesihatan mental. Itu adalah sedikit tentang saya, dan saya juga penulis beberapa buah buku. Contohnya teori kaunseling, buku kesihatan mental, buli dan sebagainya lah. Hari ini saya diberi satu tajuk oleh komiti, iaitu tentang, boleh pasang slide? Boleh tak komiti pasang slide? Okay, thank you Hana. Okay, tajuk yang diberi adalah eksploitasi diskriminasi wanita, pedulikah kita? Okay, sebagai aktivis sukarelawan, memang saya perkara ini sangat saya menitik beratkan lah. Okay, so salam perkenalan daripada saya. Tak kenal maka tak cinta. Itu adalah tagline saya, tak kenal maka tak cinta. Okay, baru ni saya bagi ceramah kat Perkeso pun, pada mulanya ramai reluctant nak daripada building tu nak datang ceramah saya. Online memang beribu orang. Tapi apabila mereka bersama saya, after that dia orang, seperti yang saya kata lah, tak kenal maka tak cinta. Tapi kita buat online banyak macam teknik-teknik yang saya tak dapat sampaikan lah, dan saya cuba buat sehabis-habis hari ini, kerana hari ini saya spend satu hari buat penyelidikan supervision internship pelajar kaunseling di kawasan Kuantan. Baik, seterusnya kita pergi slide seterusnya. Kita tengok kalau kita cakap pasal eksploitasi kan, kita tengok banyak. Ada yang cerita gadis yang dicabul nekat bunuh diri lepas orang awam suruhnya terjun bangunan. So banyak kita tengok daripada video, daripada media sosial, remaja bunuh diri selepas video kena rogo beramai-ramai tular di media massa. Okay, seterusnya. Boleh kita tengok eksploitasi tubuh wanita dalam pengiklanan. Kita tengok gambar macam mana iklan-iklan banyak akan menggunakan wanita yang cantik untuk supaya macam contohnya untuk mendapat sambutan terhadap barang-barang yang mereka ingin iklankan. Okay, next. Ini fireflies. Fireflies dia guna
iklan-iklan kan, dengan menunjukkan gambar-gambar gambar kaki lah. Ni semua kita tutup sikit lah kan. Gambar aurat perempuan lah, tunjuk gambar kaki 60% off. So nampak kat sini sangat mempergunakan wanita untuk tarikan pembelian mereka. Okay, next. Kat syarikat minyak pun ada gambar, ditunjuk gambar perempuan kan. Dan kat gambar tu diconteng benda-benda lucah, lalu iklan tu ditarik balik dan sebagainya. Kita tengok wanita ni seperti puppet lah kan. Dan walaupun kita nampak dalam dunia sekarang ni macam kedudukan wanita tu tak seperti dulu, tapi hakikatnya kita tidak, dia ada unsur penghambaan balik lah. Ataupun merendahkan nilai kewanitaan tersebut. Okay, next. Apa kita cakap pasal eksploitasi? Eksploitasi ni macam kita mempergunakan orang tu untuk kepentingan kita lah. Kita dapat benefit. Cikgu, saya selalu bahasa diri saya cikgu lah. Cikgu teringat ada satu, sebab kalau kita cakap pasal remaja kan dia suka tengok cerita Korea kan. Cikgu terbaca lah satu kisah seorang perempuan ni lah. Dia teringin nak jadi pelakon di Korea, tetapi ejen dia mempergunakan dia dan hampir dia terpaksa tidur dengan hampir 100 orang lelaki untuk dia berjaya di Korea lah dalam bidang lakonan. Akhirnya dia depress sangat. Dia ambil, dia bunuh diri lah. So kegiatan eksploitasi ni dia boleh mencetus isu kesihatan mental, depression pada mangsa lah. Tak semua wanita tu dia suka digunakan lah untuk tujuan meraih keuntungan, untuk dan menempah nama kan. Tak semua orang sanggup menggunakan diri dia untuk mencari jalan pintas lah. Bagi orang yang ada prinsip, eksploitasi ni boleh meninggalkan kesan psikologi pada seseorang. Sebab cikgu adalah orang dalam bidang psikologi counselling, so I akan masukkan unsur-unsur tersebut. Bila I berada dengan bila I memberi ceramah, I nak orang dapat benefit daripada ceramah I. I tak nak dia macam I ini adalah like storyteller. Habis. But selalunya bila I give face to face, I akan bagi teknik dan sebagainya, how to calm yourself, teknik macam mana menghilangkan depression dan sebagainya. So dalam konteks hari ini saya akan buat sehabis baiklah untuk bantu, dan hari ini nanti saya akan talk about resilience. Kalau kita terlalu proses pasal depression, sometimes benda tu akan ada lekatan pada kognitif kita. 2 tahun waktu MCO saya memang aktif online untuk befrienders kan. Saya banyak membantu isu mental health dan saya datang dengan satu teknik supaya kita tak terlalu memproseskan perasaan depression itu, tetapi kita memberi senjata kepada orang itu bagaimana mengatasi kemurungan, kebimbangan dia dan tekanan dia. So berbalik pada tajuk hari ini, eksploitasi itu bermaksud perbuatan atau tindakan yang ambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang kan secara tak adil demi keuntungan diri sendiri. So wahai wanita sekalian, sanggupkah anda dijadikan bahan eksploitasi kan? Maksudnya kadang-kadang dia pergi jadi model iklan ke kan, buka aurat dan sebagainya kan, tetapi dia tak sedar diri dia telah diambil kesempatan oleh syarikat berkenaan. Bukan saja dia dapat diambil kesempatan untuk meraih keuntungan syarikat tersebut, dia pun sepatutnya kita menambah saham akhirat kita menambah menambah banyak dosa yang terpaksa kita tanggung untuk mendapat fame ataupun kemasyhuran yang sedikit saja dengan bayaran yang sedikit sahaja. Okay, next. Satu lagi macam kita ambil contoh orang Thailand yang ni Tamonina, Tongmonina, dia pun macam dieksploitkan oleh lelaki. Dan kes yang terkini dia dirogol dan dibunuh kan. So adakah adil untuk dia kan? Sedangkan dia memperagakan kecantikan dia.
untuk menjadi seorang aktris kan. Sebaliknya benda itu bukan saja sampai meragut nyawa dia lah. Sampai meragut nyawa dia dan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Sangat kejam. Dan salah seorang daripada student saya hantar gambar tamu Nina dekat FB kan. Dia memperagakan pakaian dalam wanita kan. Jadi niat dia hanya untuk bagi pakaian dalam itu laku, tapi sebaliknya membahayakan nyawa dia. Lelaki yang ada isu sex disorder, dia naklah dia by hook or by crook kan, dia nak tidur dengan tamu Nina tu, akhirnya kan dibawa ke atas bot dan diperkosa dan dibunuh. Adakah berbaloi nyawa kita menjadi taruhan untuk dipergunakan oleh pihak yang satu lagi? Realitinya eksploitasi wanita ni bukan benda baru lagi lah kan. Sudah lama kan wanita ni digunakan untuk mengaut keuntungan, untuk melepaskan hawa nafsu. Kita tengok iklan-iklan, produk-produk barang misalnya mesti akan tunjuk wanita, Ada lelaki tetapi lebih pada wanita sebab kuasa pembelian banyak di tangan wanita kan. Dan ini sedikit sebanyak menjatuhkan martabat wanita lah. Cuma sekarang ni bila peralihan zaman kan, kita tengok kan apabila Islam makin kuat di mana kita tengok ada juga iklan-iklan sekarang ni yang wanita tu menutup aurat kan. Okay, next. Kalau kita tengok zaman sebelum Islam tu, bagaimana kedudukan wanita sangat hina kan. Even zaman Sayyidina Umar, bagaimana seorang anak wanita, anak perempuan ditanam hidup-hidup kan. Kan ditindas kan, bahkan bayi perempuan dianggap satu kehinaan dan hingga dikuburkan hidup-hidup. Tu zaman dahulu kan. Okay, next. Tapi dengan datangnya Islam, bagaimana datangnya Islam? Bila datang Islam, martabat wanita itu diletak di tingkat yang atas. Wanita perlu disayangi. Okay, selalu tanya, saya banyak buat intervention especially kat pusat counselling kan. Saya selalu cakap betapa indahnya perkahwinan. Jadi apabila martabat wanita tu diangkat, maka kan berkahwin dengan cara berkahwin cara elok, dapat mahar kan. Kemudian setiap wanita tu kena jaga aurat dia, kena jaga maruah dia kan. Dan dia pun tak diwajibkan berjihad kan. Tapi kehebatan wanita ini apabila dia taat pada suami dia kan, 7 pintu syurga akan terbuka untuk dia. Betapa mulianya wanita masa kedatangan Islam itu. Next. Kita pun telah diberi tanggungjawab oleh Allah SWT, iaitu dengan melahirkan zuriat, kita mengasuh anak-anak kita kan, diberi tugasan untuk menguruskan rumah tangga. Dan kalau misalnya kalau kita nak bekerja dengan izin suami kita, kita boleh bekerja. Okay, next. Next. Dari sudut kalau kita tengok dari sudut ibadah, kita pun sama macam lelaki kan. Maknanya kita samalah. Kalau solat sama kan, 4 rakaat. Perempuan tak adalah nak 10 rakaat, sama seperti lelaki. Solat, zakat, puasa, kita mendapat hak persamaan. Dari aspek pahala pun sama juga. Malah wanita itu lebih diangkat, macam saya kata tadi lah. Apabila seorang wanita itu menjaga aurat dia kan, menjaga aurat dan buat benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala, maka 7 pintu syurga akan terbuka untuk wanita tersebut. Okay, next. Tapi bila masa berlalu, macam kawan wanita ni dia dah lupa peranan asalnya kan. Tapi tak semualah kan. Dan mereka biar diri mereka diperalatkan oleh lelaki.
Mungkin sebab mungkin wanita ini dia kurang dirikan lah. Maknanya connection to religion tu tak ada. Ataupun ada tetapi nafsu dia lebih sebab mungkin taruhan dia apa dia tahu? Kemasyhuran. Taruhan dia berjuta like dalam media sosial. Jadi itu menjadikan kegilaan ataupun ialah itu yang ingin dicari oleh mereka kan, kemasyhuran, wang ringgit, hingga sanggup biarkan diri mereka diperagakan. Okay, next. Jadi kalau tengok balik kesimpulannya, kita tengok banyak wanita hari ini, bukan yang dalam grup ni tau, banyak wanita yang hari ini sanggup dieksploitasikan demi untuk mendapat keuntungan, demi untuk mendapat kemasyhuran dan demi mendapat like yang banyak dalam media sosial hingga dia orang sanggup menjatuhkan martabat mereka kan, dengan begitu rendah lah kan, mereka membiarkan diri mereka dieksploit oleh orang lain kan untuk satu orang kata kemasyhuran yang singkat yang mereka rasa. Tiba-tiba ada orang lain datang pula, kemasyhuran tu akan jatuh dan sebagainya. So they let themselves to be exploit. Okay. Next. Tengoklah pasal banyak cikgu cakap macam tu, kita tengok. Kalau iklan kan, dah cover girl ke, umbrella girl ke, cheerleader ke, ringkat ke, semua gambar perempuan seksi-seksi. Tak ada perempuan berhijab kan nak letak kan. Gambar perempuan seksi-seksi, skirt pendek, pakai short semua kan. So yang ni, benda ni apabila di-highlightkan, remaja-remaja semua seronok lah. Seronok nak mengejar macam tu kan. Seronok nak pergi mengejar kehidupan yang orang kata khayalan untuk sekejap sahaja kan. Sebab gambar-gambar ini macam give them inspiration dan mereka adalah rapuh dan mudah menyeraplah segala-gala yang disogokkan terhadap mereka. Okay, next. Kita tengok kebanyakan cara mereka berpakaian memang nak tarik audience lah. Contohnya Blackpink kan, Blackpink. Mungkin lagu tu tak salah tetapi cara pergerakan tu sangat menggairahkan. Cara pakaian short tu, cara pakaian yang melekat di tubuh tu kan bertentangan dengan agama kita lah dan tidak menutup aurat, totally bertentangan dengan agama kita. Selalunya kan wanita menjadi tumpuan yang bertubuh tinggi, kulit cerah, ramping. Macam kita ni Diana kan yang tak comel, yang badan gemuk macam ni kan. Tak ada siapa lah minat nak jadi kita, apa orang kata, duta produk betul tak? Nak yang cantik, gebu-gebas kan, tinggi kan. Jadi bila perempuan ni disogok dengan benda-benda macam ni, so itu yang buat pemutihan kulit, cucuk sana, botok sini dan sebagainya, mengubah. Dah lah dia dah di-exploit kan. Dia mengubah ciptaan Tuhan pula sebab dia dah jadi tidak boleh menerima diri dia nak jadi orang lain. Dia akan pergi pada stage yang seterusnya, narsistik lah. Dia akan ubah beberapa penyakit mental lain akan timbul kan. Okay, next. Itulah kalau kita tengok dalam mencari kesempurnaan untuk diperagakan, mereka disolek dengan hiasan yang sudah jauh daripada syarat syariah lah. Bukan saja mengubah bentuk fizikal sendiri demi memiliki rupa paras dan tubuh badan yang sempurna kan, iaitu melibatkan macam cikgu kata pembedahan plastik, suntikan, seolah nak ubah ciptaan Tuhan lah. Contoh sajak sendiri pun sudahlah tengok kan. Macam mana dia ubah bentuk dia, sajak lagi satu ada yang Indonesia tu, apa nama tu? Aku lupa nama dia kan. Buat macam Lisa Blackpink ke dia kan. So dia nak ubah ciptaan Tuhan, dia tak boleh terima diri dia. Okay, next. Satu je. Penyelesaian,
penyelesaiannya. Itu kita kembali pada agama. Cuma nak cerita, in my 25 years experience as a counselor ataupun aktivis kesihatan mental ni, kan, bila cikgu pergi kawasan pelacuran, cikgu pergi kawasan gelap lah, cikgu terlibat dengan orphan care kan, habis-habis banyak cikgu belajar ilmu-ilmu barat, tetapi akhirnya cikgu akan tarik klien cikgu balik pada agama. Orang kata how elegant, how sophisticated you are kan, tapi kita akan balik kepada agama. Sebab apa? Agama akan bagi kita ketenteraman hakiki. Kalau cikgu come out dengan bagaimana nak buat nak bagi tenang kan, okey, teknik pernafasan ataupun teknik disputing ataupun teknik apa saja teknik yang cikgu datangkan. Tapi akhirnya dia akan balik pada teknik yang paling memberi kesan kepada klien, itu kembali pada agama. Sebab agama ini adalah jadikan Islam ni sebagai acuan dalam setiap perkara walaupun dalam hal berpakaian. Bila kita ambil agama, sebab agama kita adalah agama yang lengkap dengan peraturan-peraturan yang lengkap kan. Jadi kita balik pada agama. Kadang-kadang bila kita balik kepada agama, dia akan memberi kita kembali ketenangan yang hakiki. Sebab itu masa cikgu buat intervention di Cokit kan, kawasan pelacuran kan, ada satu bekas pelacur tu melahirkan 4 anak luar nikah. 4 anak luar nikah. Ada satu anak luar nikah tu masa dia gelandangan letak dalam kotak kena curi. So bila cikgu pergi bantu mereka, kita ajaklah cara bersolat, kita ajar dia buat intervention pada dia kan. Cikgu nak cerita, Tuhan ni maha kasih dan maha penyayang tau. Apabila seseorang itu bertaubat, kan, cikgu nak cerita, Allah akan bagi buku baru pada dia. Cikgu adalah orang yang setiap bulan Ramadan terakhir tu akan ke Mekah, kan. Bila cikgu campur dekat Mekah tu kan, bila waktu Ramadan tu semua dia jadi selfish tau. Semua ni nak pahala akan disanggup zalim ke orang lain kan. Berbalik pada kawasan Cokit ni kan, mereka adalah memang kita tahu dah kerja mereka melacur dan sebagainya. Dan apabila mereka bertaubat, cikgu rasa bila cikgu peluk mereka tu, cikgu rasa macam peluk baby, bersih. Lepas tu kita jangan hina orang tu. Kita tak tahu di hujung-hujung dia lebih baik daripada kita. Ini apa yang cikgu rasa. Cikgu adalah orang psikologis dan cikgu boleh rasa energi orang tu kan. Cikgu rasa macam, ya Allah, betapa the power of taubat tu kan boleh mengubah orang tu lah. Kedudukan di sisi Tuhan tu lebih mulia daripada kita. The power of taubat. Macam mana pun dosa seseorang itu, apabila dia kembali dia bertaubat kepada Allah, Allah akan bagi buku baru. Itu yang cikgu tempuh. Cikgu bersama dengan klien-klien cikgu. Okay, next. Itulah yang penting kan. Allah melihat hati kan. Allah bukan melihat pakaian kita. Bila kita kembali kepada Allah kan, Allah akan kita akan dapat kemuliaan lah kan, berdasarkan ketakwaan kita, taubat kita kepada Allah kan. Dan apabila kita kembali ke pangkal jalan tu, kita seolah mendapat buku baru lah. So dalam konteks ini, bila kita ada kawan dan sebagainya, kita boleh tegur dia lah kan. Sebab kadang-kadang bila kita tegur dia, kita dah jalan tanggungjawab dia tau. Tetapi hidayah Allah tu hak Allah tau. Kan? Hidayah Allah tu hak Allah kan. Kalau macam kita tak boleh nak tegur lah, kena yang jenis bila Diana ni tegur lah kan, housemate dia kan. Diana dia dengki you kan, tak suka tengok I'm pretty kan, I'm woke at this and that. Bila Diana tahu so dia tutup aurat, dia kata Diana ni macam dengki dia kan. Kalau tak boleh, kita doa untuk dia. Sebab hidayah Allah tu hak Allah Ta'ala untuk dia. Dia yang kena buat. Even in counselling pun, klien yang membuat keputusan pada diri dia. Bukan kita yang buat keputusan untuk orang lain. Dalam kehidupan, you have a choice. Tidak? Okay, next.
Ni kata, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah laku seperti jahiliah dahulu. Okay, next. Ni cikgu cerita bahagia tu apa? Apa dia bahagia dalam kehidupan kita? Okay. Kalau kita nak bahagia, pertama sekali cikgu cakap dari aspek psikologi lah. Cikgu tak sentuh dah bidang syariah dan sebagainya, cikgu sentuh dari aspek psikologi kan. Puji jemput cikgu kalau cikgu tak masukkan ilmu psikologi pada anda semua. Okey, kalau bahagia tu selalunya kita nak pemikiran, tubuh badan yang sihat kan, dan fikiran yang positif kan. Sebab fikiran positif ni dia akan memberi kesan kepada emosi, tingkah laku yang saling berkait. So kat tepi ni boleh tulis bahagia tu apa anda define. Boleh tulis nanti kat tepi tu. Okay, next. Okay, kita cerita pada mangsa-mangsa exploit yang dieksploitasi kan. Sometimes it's not their choice lah kan. Macam contohnya ada satu, dia macam-macam bentuk eksploitasi tu kan. Eksploitasi dia aspek apa sahajalah. Macam cikgu kata tadi, orang exploit perempuan untuk mengaut keuntungan, dan ada wanita sometimes menjadi mangsa pada eksploitasi tersebut kan. So dalam konteks ni definitely macam yang contoh pelakon Korea yang cikgu cakap tu kan, dia nak berlakon, dia bukan nak jadi pelacur tapi di exploit jadi pelacur. End of the day dia jadi depressed, end of the day dia membunuh diri kan. Itu realitinya kan. So dalam konteks orang yang dieksploitasi itu, kalau dia tak rela dieksploit, of course dia akan meningkatkan kesan pada psikologi dia, betul tak? Dia akan membentuk emosi negatif pada diri dia lah kan. Bila dia membentuk emosi negatif tu, dia akan merasa tak seronok lah. Satu contoh yang terkini cikgu buat, cikgu suka cerita pasal pengalaman cikgu lah kan. Pengalaman cikgu sebagai kaunselor lah. Ini pengalaman cikgu di orphan care. Di orphan care ni ada couple lah. Seorang berbangsa Cina, seorang ni Islam. Islam ni perempuan, Chinese ni adalah a boy lah. Boy. So dia orang bercinta dan hingga this girl lahir anak luar nikah lah. This girl 25, this boy 22. And then this girl kerja elok. Dia kerja jadi manager dekat restoran lah. This boy ni jadi pembantu tukang masak. So bila wanita ada umur 25 tahun dia nak kahwin, faham tak? Tapi lelaki ni tak nak kahwin, dia baru 22 kan. Tak nak kahwin. So this girl ni dah melahirkan anak. So dia nak bunuh diri lah tu, orphan care panggil cikgu. Dia nak bunuh diri dia dengan anak dia. Sebab dia depressed sangat. Sebab satu, dia tahu, subconscious dia tahu tak perbuatan dia tu salah. Kan masyarakat mana boleh terima anak luar nikah, orang Islam boleh terima dia kata zina dan sebagainya kan. So cikgu buatlah intervention pada dua couple tersebut lah kan. Lepas tu pada lelaki ni cikgu pujuk dia lah. Cikgu kata girlfriend you dia nak bunuh diri ni kan. Dengan anak you semua kan. I rasa this girl ni dia nak komitmen. Cikgu kata okay. Dia tak mahu komitmen. Dia kata dia boleh 5 tahun lagi dia boleh bagi komitmen. Sekarang dia tak boleh bagi komitmen. Lepas tu dia nak duduk dalam agama Kristian, yang budak perempuan ni agama Islam. Dia nak pindah pergi satu negeri yang di mana perkahwinan campur tu dihalalkan. Lepas tu cikgu kata lah ni dia sekarang ni berada di Malaysia kan. Di saat ni girlfriend dia memang nak bunuh diri dan girlfriend dia nak dia komitmen lah. So this guys, cikgu kata minta satu, cikgu minta simple je. Bagi cincin tau, couple ring kan. Lain kan cikgu buat intervention dekat orang remaja ni. Jadi cikgu tahulah bagi couple ring. Kan? Macam katanya macam booking lah. Komitmen lah kan. Tapi this guy couple ring pun tak nak bagi. Faham tak? Dah apatah lagi nak kahwin dengan this girl. Apatah lagi nak masuk Islam. Dalam konteks ni walaupun nampak
kecil tapi satu eksploitasi yang sangat besar terhadap wanita ni. Sebab dia bagi duit dekat this boy kan, kerja apa, dia lagi besar pada this boy tu. Boy tu tak nak kahwin, hanya nak apa, having sex and fun together. Tapi dia tak nak terikat, tak nak kahwin. Dan itu adalah satu kes yang baru yang cikgu buat dan benda tu sangat meninggalkan kesan kepada cikgu lah. Dan masa eksploitasi tu, of course lah, depressed. Sampai ke satu level nak bunuh diri lah. Memang dia nak bunuh diri. Sebab apa tahu bila cikgu pegang baby dia, bayangkan mixed blood kan. Chinese and Malay, comel baby dia, comel. Tapi terpaksa bagi adoption lah. Sebab satu, dia kata dia tak mampu. Masa dia kata dia tak mampu tu satu lagi. Yang bila cikgu buat intervention dekat boyfriend, dia kata dia perbelah 2 ekor anjing. Nak bagi makan anjing dah mahal, lepas tu nak bagi makan baby tak mampu. Faham tak? Tapanya perempuan ni dia macam tak fikir yang dia kena exploit paling teruk lah. Dan paling teruk sekali, dia terpaksa give up dia punya baby. Sebab yalah, dia tak boleh terima satu, dia tak boleh, dia kata dia tak mampu dari sudut kewangan, dia tak ada support kan. Masyarakat tak boleh terima anak luar nikah dan sebagainya. So itulah cikgu cerita. Hasil daripada eksploitasi cikgu contoh yang terkini lah kan, klien cikgu tu. Dia wanita itu depressed dan ada intention untuk bunuh diri. Next. Okey, katalah kita ni di-exploit, kawan-kawan kita di-exploit kan. Di-exploit, of course akan meninggalkan kesan lah kan. Kesan pada kawan kita tu. So sebagai macam katalah Maizatu ni nak tolong kawan Maizatu kan. So Maizatu boleh check lah kesan not okay pada kawan kita tersebut. Contohnya dari sudut pemikiran kan. Sentiasa berfikiran negatif. Kita tengok kawan tu sentiasa berfikiran negatif. Selalu ingatan dia terganggu. Macam letak barang dia tak ingat kat mana. Tak fokus bekerja kan. Kemudian ada aspek fizikal not okay. Kawan kita tu selalu ada migraine, sakit sendi, masalah pencernaan. Mungkin tak ada darah tinggi tapi sebab tertekan sangat kan. Oleh isu-isu kena exploit dan sebagainya. Mungkin darah tinggi naik. Mungkin juga isu-isu eksploitasi ni boleh meninggalkan kesan kepada masalah kesihatan mental lah. Macam klien cikgu, dia murung nak bunuh diri. Kan? Kemudian dari aspek tingkah laku, of course lah dia tak ada selera, tak teratur kan, dan sebagainya. Dari aspek emosi, of course orang yang ada isu not okay dalam diri dia tu, dia akan jadi cepat marah, cepat nak menangis dan sebagainya. Okay, next. Tu cikgu tahu, kalau manusia kan, semua daripada pemikiran. Pada pemikiran dia akan pergi pada emosi, dia akan bagi pada tingkah laku lah kan. Contoh masa yang di-exploit kan, benda tu ada pada pemikiran dia kan. Dia rasa tertekan sebab di-exploit kan. Kemudian dari aspek emosi dia akan jadi depressed lah kan. Kemudian dari aspek tingkah laku dia tu, dia mungkin nak menyendiri diri lah. Mungkin dia malu atau sebagainya lah. Dan juga contohnya kadang-kadang apa kita pergi seterusnya. So dalam konteks apabila kita nak remaja kita ni kan tidak di-exploit kan, tidak terjebak dalam benda-benda yang negatif ni atau pengaruh-pengaruh kawan dan sebagainya. Kalau kita cerita pasal depression, kita cerita pasal anxiety, stress, tak habis-habis kalau kita ada kawan. Okay, tak habis-habis kita akan sebab dia ada lekatan dalam pemikiran. Faham tak? So kalau kita ada kawan-kawan dan kita nak membina masyarakat kita supaya tidak di-exploit, kita bangunlah resilient. Okay, bangunlah resilient atau daya tahan.
daya tahan dalam diri seseorang tersebut agar tidak dieksploit ataupun dia mempunyai support group yang boleh mengingat antara satu sama lain lah perbuatan-perbuatan tu bersalah dan sebagainya. So kalau orang-orang contohnya daya tahan ni adalah satu proses untuk seseorang itu menyesuaikan diri kalau dia ada masalah, kesukaran, tekanan atau trauma lah. So kita bangunkan resilient. Kita nak bangunkan remaja kita sekarang ini seperti ikan. Contohnya ikan di lautan tu, ikan tu tetap rasa tawar. Walau misalnya air sekeliling tu air masin. Cikgu selalu ditanya oleh pemberita dan sebagainya kan. Kita nak cerita pengaruh media sosial ni, kita tak boleh nak sekat, faham tak? Kita tak boleh sekat. Hari ni dia datang dengan IG, dia datang dengan FB, dia datang dengan Twitter, dia datang dengan TikTok dan sebagainya. Besok kita tak tahu apa lagi media sosial yang akan mempengaruhi remaja kita kan. Remaja kita. So the only things yang kita boleh bantu remaja kita adalah memperkasakan daya tahan dalam diri dia. Daya tahan ni adalah maksudnya boleh bangun semula kalau dia ada kesukaran lah. Daya tahan juga adalah apabila macam aspek-aspek eksploitasi atau contohnya kan pengaruh-pengaruh untuk mendapat glamour ataupun sebagainya tu. Jadi kita boleh overcome benda tu. Benda tu tidak boleh meninggalkan kesan kepada kognitif atau psikologi kita lah. Selain itu dia daya tahan juga dapat bantu remaja ini menghadapi tekanan dengan baiklah kan. Dan apabila kita bangunkan daya tahan terhadap remaja ini kan, kita akan melibatkan perubahan tingkah laku, pemikiran dan tindakan yang boleh dipelajari mengenai pengalaman dan pemerhatian. Next. Okey, ciri-ciri orang yang punya daya tahan yang tinggi ni, dia mempercayai setiap tindakan yang dilakukan akan mempengaruhi hasil sesuatu peristiwa. Apabila kita dah menerapkan daya tahan dalam diri remaja tersebut, dia tahu apabila katalah dia di-exploit dan sebagainya, dia tahu pro and cons. Faham tak? Dia akan tahu kebaikan dan keburukan. Okay, kalau dia terlalu mendedahkan diri dalam media sosial, apa akan terjadi? Kan macam tamu Nina kan, dia memperagakan pakaian dalam wanita kan. Sebaliknya sampai benda tu orang lelaki tengok kan, suka kat dia sampai sanggup rogoh dan bunuh dia. So dia boleh tahu pro and cons tindakan dia. Bila kita tu sebab cikgu kata cikgu tak nak cerita exploit benda-benda negatif. Bila kita bercakap benda-benda negatif tu, dia terlekat pada pemikiran kita benda negatif. Kita tak mahu sekarang ni kita bangunkan remaja kita, bangunkan puteri-puteri Islam kita untuk mempunyai resilient yang tinggi dalam diri kita. So kita berubah dispute pada negatif, kita dispute benda-benda negatif tu, kita letak benda-benda positif dengan bangunkan daya tahan dalam remaja kita. Iaitu setiap remaja kita dia tahu. Kita didik supaya dia tahu baik buruk. Macam ikan lah. Cikgu kata kan. Ikan tu kan dia duduk dalam air masin, dia tetap rasa tawar. Nak masak, kita nak goreng, kita letak je kunyit, kita letak garam. Ikan tu tawar. Macam tu kita nak remaja kita sekarang ni. Apa saja pengaruh media sosial, dia dapat menangkis benda tu dengan mempunyai jati diri kita. Dan jati diri kita sebagai Islam, kita nak jati diri wanita Islam lah. Tu sebab daripada awal lagi selalu cikgu cakap balik pada agama. Cikgu kan cakap kosong. 25 years I involved in the intervention. Ceritalah ilmu Mubarak. Macam mana pun apabila masuk dalam sesi kaunseling tu, cik akan terapkan pertama sekali ialah hubungan dia dengan Allah Ta'ala kena betul. Mesti pergi pada spiritual. So penting jati diri kita. Apa sahaja datang, kalau kita ada kekuatan, kita boleh menempis segala benda-benda. Memanglah seronok. Memang seronok. Cikgu pun try juga masuk TikTok. Memang seronok orang like kita sebagainya kan. Tapi dia boleh jadi positif ataupun dia boleh menjadi riak kat kita. Bila kita dapat like terlalu banyak lah.
Okey, faktor-faktor yang menyumbang pada pembinaan daya tahan diri ni. Kan, kalau kita cerita eksploitasi, sehari semalam pun tak habis-habis pasal kena eksploitasi. Eksploitasi dari sudut fizikal, eksploitasi dari sudut emosi, eksploitasi dalam bentuk tingkah laku. Macam-macam benda. Tapi kita tak mau cerita benda negatif, kita nak cerita benda-benda positif supaya kita dapat bangunkan masyarakat kita, terutama masyarakat Islam kita ini dengan mempunyai jati diri sebagai seorang Islam. So first of all, tak kira dalam bentuk apa intervention, cikgu akan kaitkan hubungan pertama sekali dia kena kuat hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Apabila dia ada hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala, kan Allah tempat dia meminta, so ada benda-benda yang baik, yang apa yang negatif dia buat tu akan terhindar. Dia dalam rahmat Allah, dalam perlindungan Allah dan sebagainya. First of all, relationship dengan Allah tu kena betul. Solat tu kena betul. Sebab tu cikgu masuk dalam cokit kan dengan rose to rose. First kali cikgu ajak orang solat. Bila ajak simple je, baca Fatihah je. Oh, kita datang ajak Iqra' dan sebagainya. Hubungan dengan Allah tu kena betul. Kan? Kemudian hubungan dengan keluarga tu kena baik. Kenapa cikgu suruh hubungan dengan keluarga tu kena baik? Sebab apabila kita mempunyai hubungan baik dengan sahabat, dengan keluarga, hubungan baik dengan sahabat, hubungan baik dengan masyarakat, mereka ni adalah golongan yang memberi sokongan kepada kita. Kalau misalnya kita membuat keburukan, contohnya katalah syuhada ni adalah membuat, dah mulalah kononnya nak, katalah kan, kononnya nak masuk TikTok, nak kempen jual lipstick. So Nisrina pun akan tegur, Hana akan tegur syuhada. Jadi ada tegur menegur. Kan? So kita mendapat sokongan daripada keluarga kita, kawan kita, ataupun masyarakat sekeliling kita, ada jati diri kita ada kekuatan, kumpulan sokongan. Orang yang mendapat sokongan terutama daripada Allah, daripada keluarga, daripada masyarakat kan, resilient dia sangat kuat. Kerana apa? Dia dapat sokongan. Bila resilient kuat, dari sudut psikologi, self-esteem dia pun akan kuat. Because why? Because dia dapat kasih sayang. Dia dapat kasih sayang. Tidak macam cikgu. Kan hari ni penat, tapi dengan rahmat Allah cikgu boleh bercakap hari ni dalam majlis hari ni untuk berkongsi maklumat dengan anda semua. Okay? So to build up a good resilient, mesti baik hubungan dengan Allah, mesti baik hubungan dengan keluarga, mesti baik dengan kumpulan masyarakat, mungkin dengan kawan-kawan lecturer ke atau siapa saja. Sebab apa? Kita nak support group. Kedua, kalau kita buat tak betul, ada orang nak tegur kita. Dan bila orang tegur kita, bila resilient kita tinggi, kita tak jadi defensif. Kalau orang yang mempunyai resilient yang rapuh, contohnya syuhada, Hana tegur sikit ayat mata dah keluar mengalir berderah. Tak boleh kena tegur sikit. Pasal apa? Resilient diri yang sangat rapuh. Kan? Kemudian seterusnya adalah, sebab yang pertama tu relationship with the God tu memang cikgu tekankan. Ada tadi cikgu jumpa seorang, dia memang depression dan memang ambil ubat psikiatris kan. Salah satu ibadah yang selalu cikgu bagi kat klien adalah selawat Nabi. Cikgu suruh dia buat 100 kali selawat Nabi. Bila dia depres, dia tertekan ke, dia baca selawat Nabi sampai 50 kali. Sebab kan dia ada apa counter kan. Tik, kan dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bila kali ke-50 dia punya depression, kemurungan tu berkurang. Memang spiritual atau keagamaan ini dapat membantu dari aspek aspek kesihatan mental. Dan ibadah selawat ni memang Allah terima dalam banyak gerak. Kan belum tentu Allah terima, tapi selawat Nabi memang Allah terima. Ibadah yang direct Allah terima. Sebab apa? Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Kemudian keyakinan serta memandang positif pada keupayaan diri. Bila orang ni ada resilient,
Dia yakin, oh aku tak payah exploit macam tunjuk benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi, benda yang buka aurat. So kalau dia nak buat aspek bisnes, dia akan cari mungkin sos-sos yang lain kan, yang lain untuk dia highlightkan dalam bisnes dia daripada mengeksploitkan wanita itu kan. Dan orang yang punya daya tahan juga, dia akan lebih positif dan dia akan macam percaya pada keupayaan diri dia lah. Terusnya adalah kemahiran komunikasi dan mengendalikan masalah. Kalau misalnya kita ni mempunyai kemahiran komunikasi, dalam kemahiran komunikasi yang selalu yang cikgu nak tekankan, asertif. Asertif ni how you want to say no in a nice way. Itu masyarakat kita dia tak boleh nak cakap tidak. Disimpan sahaja sampai lelah meletuplah dan apa terjadi, hancurlah segalanya. In relationship, most important thing you become assertive. Kalau orang nak guna kita kata tidak dengan cara baik. Tuan, saya tak boleh buat macam ni ya. Ini sebab apa? Ini bertentangan dengan prinsip saya. Saya suka kalau cik nak jual barang ni, memang saya suka. Tapi dalam konteks nak menyuruh saya, contohnya macam membuka aurat dan sebagainya, ia bertentang dengan prinsip. Jadi dia nak tolak tu, dia tahu nak cakap no in a nice way. Kemahiran komunikasi. So itu adalah salah satu orang kata teknik yang kita kena belajar. Masalahnya kita suka pendam perasaan. Bukan kerana isu eksploitasi, isu-isu lain pun macam tu. Lalah meletup. Berkawan Lalah tak mau kawan. Kan macam Syuhada dengan Hana kan. Contohnya lah, bukanlah betul kan. Kalau ada isu tak berani nak cakap. Sebab bila tak berani cakap, kita tak ada kemahiran komunikasi yang baik. Jadi kita pendam perasaan, lepas tu kita terus break dengan kawan kita. Tapi sebaliknya, sometimes kalau kita rasa benda tak selesa, be assertive to talk. But bukan cikgu suruh jadi mulut laser. Assertive ni you say no in a nice way. Itu kan. Kemudian orang yang resilient ni, dia berupaya mengawal emosi dia. Kemudian akhirnya merancang dan melaksanakan dengan lebih baik lah. Okay, next. Orang yang punya daya tahan ni, dia tak mudah putus asa lah. Kan. Dia dapat, orang kata apa yang saya harapkan remaja kita ini mempunyai jati diri atau resilient dalam diri dia. Kalau ada orang nak exploit diri dia tu, dia tahulah macam mana nak mengatasi dia. Bukan dia pergi masuk, meresap dengan dia kan, tapi dia jadi diri dia sebenar dia. Siapa pun tak boleh mempengaruhi pendirian dia lah. Dan satu lagi, kalau katalah orang yang katalah macam kes-kes kan, macam klien cikgu tu kan, dia di-exploit kan. So bila kita ajak kemahiran resilient ni, dia boleh belajar dia pengalaman tu dan dia bangkit daripada isu tu. Dia tak rapuh, dia tak nak bunuh diri lagi kan. Kemudian seterusnya untuk capai cita-cita dan kemudian untuk memajukan diri ke arah yang baik. Penting mempunyai daya tahan diri. Pentinglah kalau kita ada daya tahan ni, orang tak boleh exploit guna kita. Mana boleh kita biar orang guna diri kita untuk kepentingan dia. Next. Kenapa tak gerak slide lagi? Okay. Kalau kita tak ada daya tahan diri yang kita ni, orang tu akan mudah rapuh putus asa lah. Cikgu ambil contoh tadi klien cikgu kan. Sedangkan kalau kita boleh berbincang isu tersebut kan, mungkin ialah sebab dia sayang anak dia, dia tak mau bagi adoption kan. Dia macam putus asa nak bunuh diri lah. So kalau dia ada daya tahan, sebab dalam konteks klien cikgu yang cikgu cerita tu, dia tak ada hubungan baik dengan keluarga dia. Tak ada support group. Jadi kalau dia tak ada resilient, dia jadi mudah putus asa. Dia tak ada motivasi. Kalau ada cabaran, dia tak boleh tempuh cabaran tu lah.
Orang yang tidak ada daya tahan ni adalah orang yang sukar memajukan diri. Okay, next. Tips untuk membina daya tahan diri ni, penjagaan diri lah selatan. Kena ada alih masa. Kalau kita macam buat kesalahan kan, macam kita buat kesalahan dalam kehidupan kita ni kan, kita memaafkan diri kita. Kalau selagi kita ada isu dalaman kita kan, kita tak settle dengan diri kita kan, macam mana kita nak ada relationship dengan orang lain? Faham tak? So dalam diri kita ni, kita kena apa saja kesalahan yang kita buat, kita maafkan diri kita. Maafkan diri kita. Dan barulah kita ada kesudian nak tolong orang. Dan diri kita pun ada unfinished business. Bagaimana kita tak nak tolong orang? And then kita kena sayang diri kita. Kena jaga keadaan kesihatan mental kita. Kita kena jaga keadaan kesihatan mental kita. Kedua, kita kena belajar melihat potensi diri kita. Okay? Kena pasti apa kekuatan dan kekurangan kita lah. Okay, next. Tadi yang tentang self-care tu kan. Alah kata kita ada stres dan sebagainya kan. Kita buatlah benda-benda yang kita seronok untuk to overcome our depression. Kita berjumpa dengan kawan, kita share isu kita dengan kawan, kita keluar. Kalau kita jenis susah nak keluar dengan kawan, mungkin kita ada online chatting ke, bercerita, luahkan perasaan dan sebagainya. Faham tak? Supaya kita tak berada dalam kemurungan yang lama lah. Buat benda yang baik-baik, kita solat, kita zikir, buat benda yang you happy lah kan. Seterusnya yang ketiga, sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki diri lah. So setiap macam Cik kata lah, kita ni manusia biasa kan. Ada kalanya kita buat benda yang tak betul lah kan. So kita accept lah, kita kena accept isu tersebut dan kita perbaiki diri kita. Yang jadi masalah apabila kita jadi proud, kita ada isu benda ni, konstruk psikologi kita, benda tu akan terlekat dalam kognitif kita dan subconscious kita. Bila kita tak memaafkan diri kita, tak memperbaiki diri kita, kita jadi macam defensif, kita jadi, faham tak? Jadi apa yang penting adalah kita belajar menghadapi masalah dengan pengalaman kita. Perbaiki kelemahan, memaafkan diri kan, supaya kita boleh move on and become a better person lah. And then seterusnya tukar persepsi terhadap masalah. Masalahnya kalau kita tengok, selalu bila kita ada isu kan, selalu kata ni bala Allah. Kehidupan kita, bagaimana kita mempersepsikan isu. Tapi bagi berbalik pada Islam, okay, kita akan diuji mengikut kemampuan kita. Kita akan diuji mengikut kemampuan kita. Setiap manusia akan diuji. Kenapa manusia itu perlu diuji? Kan? Sebab Allah nak naikkan makam seseorang tu. Tapi bila kita cakap dengan orang toksik ni, kita tengah bala Allah. Bila kita mendapat sesuatu, kita kata, oh aku dah buat salah dengan Allah. Ini adalah bala Allah. Orang toksik pun akan menambah lagi benda tu kan. Jadi kalau kita kata bala Allah lah. Tapi kalau kita terima satu isu tu secara positif dan kita pun okay, ini ujian Allah. Selagi kita tak pas ujian ni, kita akan diuji berkali-kali. Dalam kehidupan kita akan tempuh ujian ini kerana apa? Kan hidup ini adalah perjuangan dan Allah nak mengangkat kita menjadi orang yang lebih baik. Okay, next. Okay, dan diri kita untuk bina daya tahan diri ni, apa yang kita boleh ubah dan apa yang kita tak boleh ubah. Okay, terima hakikat terhadap perkara yang tidak boleh diubah dan fokuslah pada perkara baik yang boleh diubah untuk menjadi keadaan itu lebih baik. Dan akhir sekali, tetap matlamat dan beri penghargaan pada diri sendiri. Sebab tu kita kena sayang diri kita,
bagi penghargaan pada diri kita, ada me time pada diri kita kan. Supaya apa yang dan beri penghargaan pada diri sendiri, cuba senaraikan perkara yang ingin dicapai dan raihkan pencapaian diri. Hargai setiap usaha yang telah dilakukan oleh diri sendiri dan selalu memaafkan diri kita, dan kita belajar dari apa yang kita belajar daripada apa yang kita buat kesalahan itu untuk memperbaiki diri kita. Okey, itu saja kot. Bangunkan resilient dalam diri. Sebab resilient ni sangat penting. Dan cikgu tekankan sekali, jadi ikan dalam air masin. Ikan sentiasa rasa tawar, air tu masin semasin-masin. Itulah kehidupan. Kan apa saja cubaan, dugaan, pengaruh media sosial, pengaruh kawan-kawan, apa saja teknologi yang datang kepada kita, kita mampu atasi sebab penting kita ada resilient atau jati diri kita. Bagaimana kita nak meningkatkan resilient? First of all, cikgu tekankan hubungan dengan Allah tu kena betul. Bila hubungan dengan Allah itu betul, segala bentuk kita boleh tolak. Orang tak boleh exploit kita. Kemudian dengan keluarga, dengan kawan-kawan, because mereka adalah cermin pada diri kita. Kalau kita nak buat benda yang salah kan, mereka memberi teguran kepada kita. Dan kita boleh menerima teguran itu secara positif. Sebab apa? Sebab mereka adalah kumpulan sokongan, kita dapat kasih sayang daripada mereka, kan? Jadi kita boleh terimalah teguran daripada mereka. Okay, itu sahaja. Ada soalan QA? Sebab ada question sebelum tu cikgu cerita, memang cikgu tak go to, bila kita talk about negative thing, dia tidak boleh membangunkan kita. Tapi kita menerima negative thing tu dan kita bercakap bagaimana menjadikan negatif tu positif. That's why cikgu ubah tu kepada resilient. Kalau kita cerita exploit ni, cikgu boleh letak 100 slide semua tentang pelbagai eksploitasi terhadap wanita. Baik, terima kasih Dr. Fauzia atas penyampaian sebentar tadi. Baiklah, kita akan beralih kepada sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Di sini terdapat beberapa soalan yang kami dapat kumpul, Doktor, boleh ke? Apa dia? Kat sini kami dapat kumpul beberapa soalan. Boleh saya teruskan? Boleh, saya sentiasa. Untuk anda semua saya sanggup walaupun saya rasa nak tumbang dah. Tadi menyelir 3 orang. I'm all for you tonight. Alhamdulillah. Okey Doktor. Soalan yang pertama berbunyi, seperti yang kita lihat, dunia sekarang wanita Islam dipengaruhi oleh gaya fashion barat yang kononnya ingin bereksperimen fashion, namun ianya telah menarik perhatian secara negatif. Contohnya, baru-baru ni tular seorang YouTuber yang menari tarian K-pop dan ada juga segelintir influencer yang sengaja berpakaian menegahkan perut dan bahagian lain seolah-olah mereka sendiri mendorong ke arah eksploitasi ke atas diri sendiri. Apakah pandangan cikgu mengenai isu ini? Silakan Doktor. Okay, kita akan lihat macam cikgu kan. Because bila cikgu memang involved dalam isu mental health. Even dalam cikgu nak cerita, dalam TikTok ni ada orang pernah hantar link kepada cikgu kan, wanita-wanita yang kesepian, mereka mempunyai ritual lover, kekasih orang kata apa, ritual lah kan. Mereka tak bisa berjumpa tapi dia orang berkasih dan melakukan hubungan terlarang itu virtually. Faham tak? So dalam konteks yang tadi menari, buat benda-benda negatif ni, kalau kita nak berdakwah,
kita tak boleh macam tasak mereka. Penting sekali, okay, kita betulkan niat kita ikhlas lillahi ta'ala. So kalau kita nak berdakwah, nak tarik mereka untuk berubah, kita kena datang dengan kasih sayang dan ikhlas. Okay, macam cikgu ada privilege communication. So mereka apa saja dia orang buat, cikgu boleh terima. So macam dalam konteks ni kan, kita tak boleh nak menyalahkan mereka. Pertama, pengaruh media sosial ni hebat, addicted. Kan, tu cikgu tekankan daripada awal-awal lagi. Hubungan dengan Allah tu kena ada. Dan bila kita dapat orang macam ni, automatik kita tahu bagaimana hubungan dia dengan Allah. Kalau hubungan dia dengan Allah tu clear, dia tak buatlah benda macam tu. So kita ni sebagai orang kata Islamic Ranger lah kan, Islamic Ranger kita nak berdakwah, kita kena mendatangkan kasih sayang. Contoh ya waktu dekat Cokit kan, adalah kumpulan, cikgu ada sukarelawan lah daripada pelbagai Ikram Malaysia, biasalah ada Islamic and then cikgu train lah. Lepas tu dia orang komplain lah, cerita contohnya dia cerita doktor, contoh yang Kak Ana salah seorang lah yang orang gelandangan, orang Cokit yang isap rokok kan. Dia komplain kat cikgu pun pergi Kak Ana pun kata, doktor saya ni dah lama, dah 20 tahun ni isap rokok doktor. So dalam konteks macam ni, bila kita berhadapan dengan orang macam dalam media sosial ni, definitely kalau kita tengoklah buat checklist kan, memang hubungan dengan Allah dia kurang lah kan. So hubungan dia dengan Allah tu kurang, so bila kita nak dakwah, kita kena tarik dia orang dengan kasih sayang, and then kita bagi dia selesa dengan kita, barulah kita macam boleh tegur kat kawan kita, macam kat kawan kita kan. Ambil contoh Tamu Nina lah kan, semua orang tak tengok tau, tapi ada orang print screen hantar kat cikgu berapa gambar yang dia pakai bikini kan. Jadi kalau duk pergi menari macam tu kan, lelaki tengok macam geram je. Saya kena harassment, dia boleh jadi harassment secara virtual juga kan. Jadi dalam konteks ni untuk all my beloved, kita berdakwah, kita bagi kasih sayang, kita tegur dia orang, tarik dia orang lembut-lembut dengan kasih sayang, dengan kasih sayang lah, tarik dia orang untuk kembali pada jalan Allah. Sebab apa pun satu je, Allah kan, balik kepada Allah. Baik doktor, saya setuju bila mana kita nak tarik seseorang tu, kita perlu menggunakan kasih sayang supaya mula-mula mereka selesa dengan kita, lama-lama mereka akan ikut kita, betul tak doktor? That is what Christian doing. And then cikgu masuk counselling dengan kasih sayang. Even cikgu pernah masuk church, dia orang boleh terima cikgu dengan kasih sayang. Sebab benda tu Rasulullah ajak kita. Sampai bila nak meninggal pun dia sebut umatku. Tapi Rasulullah tu kasih. Kita ni siapa nak pergi judge dia pun? Kan? Ujian untuk orang tu tau. Dia tengok kan, dia teringin, dia pergi buat menari-menari ni tu. Ujian untuk dia. Kesian kat dia. Jadi kita nak ubah dia bukan senang lah. Kasih sayang. Okey, saya setuju sangat-sangat lah doktor. Okey, doktor okey lagi ke? Kita nak pergi ke soalan yang seterusnya? Boleh. Kan kata I'm all for you. Alright, okey, alhamdulillah. Okey, soalan yang kedua berbunyi, kita sedia maklum wanita lembut hatinya. Betul tak doktor? Betul. Jadi bagaimana cara yang terbaik untuk merawati luka di hati seorang wanita? Wanita ni lembut Syahda. Satu ya, kalau lelaki curang dia terus jadi keras. Tak buat cikgu ada pakai kaunseling perkahwinan dan keluarga. Dia lembut tapi kalau ada BF dia curang terus nehi. So tadi soalan macam mana nak bagi wanita yang hati lembut itu macam mana? Soalan dia, bagaimana cara yang terbaik untuk merawati luka di hati seorang wanita?
Okay, bila kita cakap, cikgu cakap dari sudut psikologi lah kan. Selalu cikgu bagi first aid psikologi lah. So dia ada model A, B, C, D, F kan. A tu apa isu dia. So dia kembali pada isu kan. Kemudian B tu apa belief system. Kalau mungkin dia dapat isu katalah BF dia curang kan. Mungkin dia rasa macam kekurangan diri dia lah kan. C tu adalah kesan lah. Kesan tu mungkin dia depressed, dia murung sebab betrayed kan. So D tu disputing. Kat situ yang dikatakan kita betulkan kognitif dia. Disputing tu kita macam buang benda-benda negatif lah dalam diri kita. Kita dispute tu kita ganti dengan benda-benda positif kan. Mungkin kita balik pada isu mengapa benda tu terjadi kan. Mungkin kita belajar memaafkan. Bila kita belajar memaafkan kan, terhadap apa saja isu tersebut, dia akan rasa happy lah. Kan? Kemudian kedua, dia cari kawan, nak share benda-benda yang benda melukakan. Bila dia share tu, dia rasa lega bila dia lepaskan bercerita. Tapi carilah kawan yang dia boleh percaya kan. Selalunya datang dia kata dia tak percaya because being betrayed. Cari kawan yang boleh simpan rasa dia, dia boleh macam apa saja sakit di hati dia ni dia boleh luahkan. 3, dia buat benda yang dia suka. Benda yang dia suka ada macam klien cikgu ni, dia suka makan, dia masak, dia makan. Ada suka pula, dia suka keluar berjalan-jalan. Ada juga dia suka pergi main game. Ada juga dia suka dia main chatting online so that dia berkawan. So buat benda yang dia suka. Okay. 4, time is a great healer. Dia perlu masa untuk melupakan isu tersebut. Depends on resilience seseorang. Ada macam cikgu kalau cikgu gaduh orang 3 hari je, lepas tu cikgu dah lupa dah. Ada setengah orang mungkin dah ambil sebulan. Ada orang mungkin ambil 3 bulan. Time is a great healer. And then 5, build up resilience. Salah satu cikgu build up cikgu punya resilience baca Quran. Baca Quran, zikir kan. Sebab cikgu banyak buat isu mental health. Sedikit sebanyak kan macam dia punya energy tu terlekat kita kan. So macam mana kita nak dispute all the negative energy. So cara cikgu rasakan macam kalau cikgu rasa lemah, cikgu terlekat sikit kan. Cikgu zikir, cikgu baca Quran, lepas tu besar cikgu rasa macam energize balik lah. Sebab Al-Quran tu kan dia ada nur kan, cahaya. Dia boleh membersihkan benda-benda yang tak baik dalam diri kita lah. Sabun pada pembersihan diri tu adalah solat, mengaji Quran, zikir. Ya, betul. Saya agak setuju apa yang doktor sampaikan dan apa yang doktor kongsikan. Macam mana cara kita nak labutkan hati kita, betul tak doktor? Alright, masa telah mencemburui kita, jadi saya pergi ke soalan yang terakhir untuk malam ni. Boleh doktor? Boleh. Okey, soalan yang terakhir. Soalannya sebab bulan ni booking cikgu rasa 2-3 bulan lepas lah. Tak tahu siapa dalam ni. Okey doktor, kita pergi soalan yang terakhir iaitu bagaimanakah nak melawan penindasan golongan wanita di negara Afghanistan? Sebab contohnya di Afghanistan kan memang dah macam budaya mereka tau. Afghanistan, Pakistan kan. Even cikgu ada klien Pakistan kan macam dia kan abuse, dia orang boleh pukul perempuan dia apa. Kan dia boleh pukul, kalau dia bunuh pun kan mungkin undang-undang tu defend orang. Faham tak? So apa yang boleh kita doa, the power of senjata orang mukmin tu kita doa. Okay, kita doa. Kita tak boleh nak buat ubah, kita tak boleh ubah kita tak boleh ubah negara tu sebab that is budaya dia kan. Apa yang kita boleh ubah adalah kita doa untuk mereka. Senjata orang mukmin adalah doa. Mungkin orang kata doa. No. Itulah yang paling powerful. Dia kata senjata tu. Senjata orang mukmin tu doa. Doa untuk mereka. Kedua macam cikgu lah. Macam kami rus-turus ni kita masuk dalam negara-negara Myanmar lah,
negara-negara macam ni, kita bagi pendidikan pada perempuan-perempuan ni. Dengan ada pendidikan pada mereka, bolehlah kita bangunkan self-concept dia tu supaya dia lebih mempunyai jati dia. Education and doa. Baik, jadi saya harap soalan-soalan yang jawapan-jawapan yang doktor bagi untuk soalan-soalan tadi semua pun faham dan dapat take note. Baik, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah perkongsian kita pada hari ini. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Fauzia atas perkongsian beliau yang sangat menarik sebentar tadi. Diharapkan agar mahasiswa dan juga mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengikuti sesi ini dapat mengambil input yang telah disampaikan dan juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri program ini, kita akan mengadakan sesi bergambar untuk kenang-kenangan. Saya akan serahkan sesi bergambar kepada AJK Media yang bertugas. Baik, sebelum tu Syahida cikgu nak bagi kata terakhir. Baik, yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya. Okay, terima kasih kerana menjemput saya. Apa pun dalam kehidupan kita, baliklah kepada agama kerana agama kita adalah agama yang sempurna. Dan dia ada macam-macam yang boleh kita jadikan rujukan. Amin ya Rabbil Alamin. Okey, Assalamualaikum semua. Saya wakil daripada AJK Media akan mengadakan sesi fotografi. Diminta semua para hadirin dan tetamu untuk membuka kamera. Baiklah, kita akan mengambil gambar sebanyak 2 keping. Ada lagi nampak kamera? Okey. Dalam kiraan 1, 2, 3. Allah Tuhanku, aku ingin luahkan segala apa yang aku rasa setiap kali aku jauhimu. Terima kasih diucapkan kepada AJK Media atas Rasa undangan sesi sedih bergambar sebentar tadi. menghantui diriku. Seterusnya, Hidupku majlis akan bagai diikuti tiada pembacaan arah doa tuju. Rabi'ah. Hatiku rasa pedihku tak berdaya. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kena hatiku tersiksa jauh darimu Allah. Namun apa yang ku takuti, dosalah قطعتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله. Engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia, mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Baiklah, untuk makluman semua, link MyCat dan juga Cam akan dipaparkan di ruangan chat Google Meet dan juga Facebook Live. Diingatkan juga kepada para peserta untuk turut hadir bersama-sama bagi memeriahkan program Wanita Menerusi Al-Quran yang bakal dianjurkan pada hari Khamis bertarikh 2 Jun 2022 pada jam 9 malam. Saya selaku wakil ahli jawatan kuasa program memohon maaf di atas sebarang kelemahan sepanjang majlis ini berlangsung.
Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadi penyebaran dakwah dan wasatiyah ummah. Allah Tuhanku, aku ingin luahkan segala apa yang aku rasa setiap kali aku jauhimu. Rasa sedih menghantui diriku, hidupku bagai tiada arah tuju. Hatiku rasa pedihku tak berdaya. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu, Allah. Namun apa yang ku takuti, dosa lalu menghantui. Ku tak mau jatuh kembali, aku tak tahan lagi. Ampuni aku, ya Allah. Allah Tuhanku, aku ingin luahkan segala yang terbuku di hati setiap kali aku mendekatimu. Rasa tenang menyelubungi diri, bahagia tak mampu ku ungkapi. Ku ingin selamanya mendekatimu. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu, Allah. Namun apa yang ku takuti, dosa lalu menghantui. Ku tak mau jatuh kembali, aku tak tahan lagi. Ampuni aku, ya Allah. Tuhanku, aku sering menipu. Ku kata ku cintai dirimu, tetapi aku masih lagi lukaimu. Ku ingin hidup bahagia, ku ingin bebas dari dosa, kerana hatiku tersiksa jauh darimu, Allah. Namun apa yang ku takuti, dosa lalu menghantui.